saya pergi ulang-alik 60 km tu baru turun satu takak. Kalau daripada segi minyak pula macam mana bang, minyak? Okey. Yang ni saya cakap terang lah. Minyak ni paling orang kata macam skeptikal. Skeptikal. Dan orang cakap tipu lah, apalah kan sebab minyak. Dan saya buat betul-betul, saya buat kajian. Saya nak tengok betul ataupun tidak jimat minyak. Untuk kereta Mavic ni lah. Untuk kereta orang lain kena buat lah kan sendiri. Jadi saya isi berapa bulan saya pun lupa. Contohlah saya isi hari ni. Okey, saya isi penuh. Okey, saya isi penuh. Waktu tu tak silap saya penuh dalam saya boleh pergi 460 km macam tu lah. Saya pun lupa. Okey. Saya tengok dalam masa 4 hari sebab saya kereta ni saya bawa pergi jumpa orang, saya bawa pergi ambil barang. Okey. Jadi saya tengok dengan jarak perjalanan saya tu lebih kurang dalam pergi balik dalam 60 km macam tu lah. 60 km kalau termasuk jam. Sebab kalau saya pergi balik tu dia ambil masa dekat 2 jam. Kalau 2 jam kali kita 1 minit 1 minit 1 kilo. 1 minit 1 kilo kan. Sejam tu jadi 60 kilo lah, betul? Jadi kalau kira kan hari keempat tu dia turun hanya 200 lebih sahaja. Hari keempat saya kira-kira balik, saya jimat lebih kurang dalam 70 ke 80 km. Maksudnya sebelum ni dalam 4 hari berapa kos abang? Tak payah 1 hari, 4 hari. Memang kali isi penuh tu nak turun satu takak tu hanya pergi ambil anak, perempuan-perempuan anak, ambil anak dalam 4-5 km sahaja. Tapi disebabkan enjin pun berat apa semua kan. Jadi dia cepat makan. Turun satu takak. Ni saya pergi ulang-alik. Okey, saya pergi ulang-alik 60 km tu baru turun satu takak. Jadi saya rasa sangat-sangat jimat lah. Memang rasa perbezaan dia lah. Sangat rasa sebabnya kereta ni sangat-sangat ringan. Pick up sebab secara logik lah, secara logik kalau saya fikir balik masa saya pakai yang tanpa Vortec, kereta berat, confirm lah minyak akan makan banyak. Sebab kereta berat, kereta jadi enjin tu tak proses dengan elok. Bila saya dah guna Vortec ni, saya ringan dengan minyak pun memang jimat lah.